Seterusnya pula berkenaan buat live. Sebab sekarang ni ramai orang suka membeli dekat live sebab apa? Sebab boleh claim voucher dalam live tersebut. Tapi kalau contoh bila diorang pelanggan claim voucher daripada live tu, sale dia tak effect. Sebab voucher tersebut pihak Shopee ataupun TikTok yang berikan. Tak semestinya anda perlu upah live host untuk buat live. Anda sendiri buat live pun boleh juga. Tak ada masalah. Kalau contoh dekat TikTok tu kan anda boleh guna efek green screen. Anda boleh tengok contoh-contoh affiliates kita ataupun rakan-rakan usahawan kita sendiri yang buat live, ada yang tak tunjuk ke. Ataupun tak guna efek green screen pun boleh, tak ada masalah. Anda boleh terangkan sambil pegang produk. Tak ada masalah. Kalau malu, boleh cuba dulu sehari. Okay, 30 minit. Next day, 1 jam. Dia risau sebab kita ada sharekan skrip berkenaan apa yang nak cakap sewaktu live tersebut. Sebab kita kena cuba peluang ni. Kalau contoh musim back to school ni, musim peak nanti, dekat TikTok lah selalunya atas statistik tahun lepas kita punya sebenarnya musim peak bila buat live kan. Kalau contoh ingat kenangan tahun lepas, sebab tahun lepas kita ada live post. Tahun ni pun ada juga live post yang available. Rakan-rakan boleh contact semula. Tapi kalau contoh nak buat live sendiri pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah pasti akan ada yang sanggup. Maksudnya kadang-kadang diorang tak beli melalui live, diorang add to cart. So bila dah habis dah end live tu, ada yang akan buat bayaran. Seterusnya ads berbayar.